Contoh macam dia ni tengok kan. Dia main makan kat sini. Apa tengok dia ni macam mana. Ni cara dia ni kira dia punya prosedur lah tengok kan. Pak Mat Western lah ni. Dia buat style lain diri lah. Yang ni burger lah. Main trend lah burger. Burger semua panas lah. Baru masak lah tengok. Uloh. Sempoi lah. Ni chicken lah. Ni ambil pinggan. Tunggu lama-lama kat sini. Tapi tak ambil burger pun. Baru masak lah tengok. Lah ni Pak Mat Western semua dia buat lain diri lah tengok. Nak makan apa semua kena ambil sendiri. Kalau nak makan chicken chop pula yang ni yang kena ambil yang ni coleslaw. Camcau semua lepas dah cedok pun balik pergi elok tengok kan. Nak makan kalau kena reti tengok kan. Tak usah duk buat setiap mangkang. Tutup balik elok tengok. Ni Hamil ambil yang ni pula. Yang ni potato. Mashed potato yang sempoi memang. Okey ni ambil yang ni pula. Yang ni sosis ke apa ke. Yang ni pun semua setiap variety memang. Ambil satu sudah tak payah banyak. Duk tamak-tamak ni semua sekali makan tak habis. Tutup balik. Lepas tu ambil ni pula ni. Apa nama ni? Meatball. Meatball pun ikut lah. Nak ambil berapa tak? Ambil banyak kena banyak-banyak. Ambil sikit kena banyak sikit. Lepas tu hambur ni. Apa nama? Fries. Lepas tu hambur ni. Apa nama ni? Ayam ke? Kambing ke? Lamb grill pun ada. Chicken grill pun ada. Ni apa nama ni? Apa? Chicken roasted pun ada. Ikut lah. Nak ambil yang mana pun. Ambil yang pasal. Tengok. Mereka pun tak ambil tau. Lepas tu ni ambil ni. Apa nama ni? Kuah apa ni? Black pepper ke apa ke? Sedok suruh-suruh tak? Susah duk bagi tumpah. Okey cukup tak payah banyak-banyak. Duk baziak ni semua serupa setan. Makan ala kadar sudah. Okey lepas tu ni hambur nasi Yang ni dia kata nasi goreng Cina ke apa ke. Yang dia goreng style gila punya sempoi. Macam ni tengok. Sebelum makan kena pergi bayang dulu tengok. Susah duk buat gila mah. Nak makan buta tengok kan. Nak buat slow-slow semua. Kamera duk ada dia pergi tangkap apa tu Nak bayang pun kena beratung tengok. Kena ikut yang punya turn. Tak boleh nak potong line apa semua tak boleh. Nak main makan kalau kena guna otak. Tu selalu guna otak pun kepala lutut. Contoh lepas habis bayang lepas tu dia tak puas hati pasal makanan ni semua sejuk. Apa boleh main perangat tengok kan dalam microwave yang ada dalam kedai ni. Nak perangat kalau kena buka pintu ni tengok kan baru orang boleh pipu makanan dalam tu. Tak usah dah buat setiap mangkang tengok kan. Yang ni pun nak kena beritahu. Tutuplah pintu tengok. Nak perangat kalau duk tengah-tengah tu macam mana nak perangat. Tekan. Nak perangat kalau lepas tutup pintu tekan button apa ke. Bos banet ke apa ke tengok. Kalau macam ni memang perangat pun kalau hang tak puas hati, depa kata tak tahu nak kata apa tengok kan. Anak main tak mau main pun sudah depa tak ambil tahu tengok. Hang tak main kalau ramai lagi orang boleh main. Bila masa ni semua dah perangat elok semua ambil buka pintu ambil makanan duk keluar. Lepas tu pergi cari meja tak mana kosong boleh duduk pergi makan. Yang ni semua tak payah abang sendiri cari tengok. Yang ni pun semua ni pun nak kena abang tak mana abang nak duduk lepas tu nak kena suap sampai mulut mampu. Macam ni tengok cerita lebih kurang pasal yang kata Pak Mat Western ni apa ke. Lepas suruh menyaga soal lama. Yang ni Melayu punya kedai. Kedai yang dahsyat punya. Yang ni patah style gila-gila punya puas hati. Detail dan tak nak ranjau punya.